Kami semua ni duit Malaysia. Tapi lain nilai, lain perangai. Kau rasa siapa paling power antara kami? Aku RM1 orang guna aku hari-hari tau. Tapi selalu kena tinggal dalam poket. Sedih weh. Aku RM5, simple tapi berguna. Nak makan bajet rendah? Akulah penyelamat. Aku RM10, paling ramai guna setiap hari. Nak beli macam-macam pun masih cukup. Aku RM20. Jarang orang simpan lama. Keluar kejap je. Lepas tu, hilang balik. Aku RM50. Orang suka simpan dalam wallet. Nilai tengah tapi masih selesa guna. Aku RM100. Paling besar dalam pasaran sekarang. Biasanya orang simpan aku, bukan guna selalu. Walaupun nilai kami lain, semua tetap penting. Kau paling kerap guna siapa? Komen bawah.